Rakaman CCTV dedah perbuatan tidak senonoh doktor sakit puan ketika periksa kandungan. Doktor pakar sakit puan kantoi cabul ibu hamil. Auzubillahi min zalik. Buat ibu-ibu yang mengandung ni, aku nasihatkan tak payahlah nak pergi hospital ke. Kalau nak pergi juga, kalau boleh lah, request lah doktor tu perempuan. Kalau lelaki macam ni lah, bahaya. Bukannya apa, sekarang ramai yang tidak menahan diri. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Kejadian ni berlaku di Indonesia, tapi bukanlah di negara kita ni, di tanah Melayu ni. Tapi bukan sekadar negara seberang je berlaku benda ni. Di tanah Melayu pun ada. Sebab itulah kalau boleh pada yang ibu-ibu hamil ni, kita sebagai bapa ni, tak payahlah nak hantar anak ke hospital. Sebab yalah, perkara-perkara macam ni lah kita bimbang. Bukannya kita nak kata hospital tu tak bagus, tapi itulah, nak jaga aurat susah. Kadang ibu yang mengandung anak tu pun kita kena ambil tahu juga dia selesa ke tidak dengan suasana yang inilah, bising sana sini. Sebab itulah kalau boleh kekalkan mereka di rumah. Sebab di akhir zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dah, tempat yang terbaik bagi wanita adalah di rumah, bukannya di luar sana. Sebab itulah kalau boleh pun kan, aku nak bagi tahu sikitlah, nasihat sikit. Kalau boleh bersalinlah di rumah. Itu yang terbaik lah. Kalau rasa tak confident, kita belajarlah sikit macam mana kan orang-orang yang lahirkan anak ni di rumah. Kita boleh tengok kan, banyak di negara-negara luar, orang mak saleh ni, dia lahir anak dekat rumah aja, tak ada masalah pun, okey je kan. Yang penting kena tahulah cara dia. Mudah kan. Kita bimbang berlaku kes macam ni lah kan, yang macam dalam news ni kan. Allahu Akbar. Aku baca komen juga, jom kita tengok komen sikit kan, yang perkara-perkara yang macam ni. Allahu Akbar. Lama-lama dulu, tahun 2011, tak silap saya ada chatting kat Yahoo Messenger. Chatting dengan seorang mamat India Malaysia. Saja-saja layan sembang. Dia ceritalah, saya doktor sakit puan. Saya pun excited lah, tanya dia macam-macam. Dia kata jemu dan bosan, duk mengadak lubang put. Setiap masa tak lalu dah sampai hilang nafsu kat perempuan. Dia gelak. Pelik juga ya doktor, dalam artikel hari-hari mengadak benda yang sama, tak bosan pula dia. Siap mencabul lagi. Allahu Akbar. Ya bang, aku ada borak. Yang bawah lagi kan. Ya bang, aku ada borak dengan seorang doktor ONG. Dia pun cakap macam tu. Yang bawah ni tanya, ONG tu apa? Doktor pakar. Allahu Akbar. Itulah hakikat dia kan. Bila kita hantar, ya tak kisahlah anak perempuan kita ke, isteri kita ke hospital ni. Sebab itulah kalau boleh elakkan diri lah. Sebab perkara-perkara macam ni lah, kalau nak juga hantarlah ke swasta. Swasta boleh request kan. Kalau hantar yang kerajaan ni susah juga kan nak request doktor perempuan ni. Sekurangnya dia terjagalah dari segi aurat kan, segi penampilan tu selesa. Bukannya orang lelaki yang tengok. Kita ni sebagai Islam lah, sebagai yang bukan Islam ni terpulang lah. Kalau nak pergi ya, nak pergi juga terpulang. Itu hak masing-masing. Apa-apa kita kena bertindak, jangan mengikut arahan, bertindak menggunakan akal. InsyaAllah kita fikir dulu kan.
Kalau kita buat ni, apa efek dia, apa perkara yang akan terjadi. Bimbang-bimbang sebab hari ni akhir zaman memang maksiat banyak berlaku. Na'udzubillahi min zalik. Itu hakikatnya. Kalau boleh, tempat bagi wanita yang terbaik adalah di rumah. Apapun, kita kenalah buat. Sebab apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ikat anak isteri di rumah. Bukannya kita ambil tali ikat. Tetapi sebenarnya kita kena letakkan para wanita ni di rumah. Bukan tak boleh keluar langsung. Keluar ni bila ada keperluannya. Bukannya hari-hari keluar, hari-hari nak pergi berjalan sana sini. Sebab itulah hari ni kita tengok kan, kehidupan kita ni duit tak pernah cukup. Sebab hawa nafsu kita ni yang buatkan dia tak cukup. Bukannya keperluan kita yang tak cukup. Na'udzubillahi min zalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.